di galas, barang dah sedia. Hati melonjak, jiwa pun ceria. 1 bulan sekali, rutin yang dinanti. Hutan dan sungai, destinasinya hati. Kereta bergerak, membelah lebuh raya. Deli Bacampers beraksi kemana sahaja. Tak kira jauh, tak kira dekat, asalkan bersama ukhuwah makin berkat. Lupakan kerja, lupakan skrin telefon. Alhamdulillah, kita dah pun sampai ke campsite Kuala di Limau yang terletak di Kenaboi, Jelebu, Negeri Sembilan. So, sampai-sampai je, kita tak terus turun barang, tapi kita tengok dulu kita punya tapak. Kali ni kami akan duduk di tapak nombor 12. Di mana tapak ini besar ya. Dan di hadapan tapak kita ada deck dan inilah view untuk tapak kami. Ada sinki kan nampak kat tepi tu, kita punya personal sinki, dan kemudian sungai dia sangat-sangat cantik guys. Tak sabar rasanya. So jom kita set up kemah terlebih dahulu. Itu nama kami, satu keluarga, satu hobi. Ada abah yang hebat, mama yang penyayang, abang yang gagah, baby yang manja terpampang, tak lupa abut pelengkap ceria. Kita bersama-sama, kita ukir satu cerita. Semua terus gerak, bekerja sama, tak perlu nak berlakar. Abah tarik tali, abang pasang pancang, mama susun dapur, baby tolong sikit sangga. Abot pun sibuk, gelak tawaria, hemara tegak, hati rasa tenang. Inilah masanya. Meanwhile, waktu semua orang sibuk pasang kemah, ini dah dia sebenarnya videographer kami, baby. So bila kita dah siap set up tent, mama, abah dengan abok pun loading barang. So baby punya kerja macam ni lah. Dia akan set up meja kan, sebab dia ni sebenarnya dia tak boleh nak bergerak banyak, jadinya kita bagi keistimewaan dekat dia untuk duduk sambil buat kerja-kerja yang ringan. So nampak tu garu-garu kepala. Sebab sebelum ni biasanya mama yang akan set up untuk meja untuk masak kan. Nampak tu mama dengan dah abot loading barang banyak kan. So instead of dia ni yang pergi kudu kili, nanti kaki dia sakit, so better lah kami yang buat. So itulah dia, nak set up IGT table untuk masak dan juga untuk letak pinggan dan sebagainya. Tapi yalah, sebelum ni dia tak pernah buat kan. Tu dia bagi arahan dekat adik dia untuk ubah view kamera tu. Baru betul, baru nampak. Tu dia duduk dengan membelakangi. Nampak pula lubang hidung dah abot ni. Okey, jom kita sambung setup IGT table. Kita gunakan IGT table daripada payung.com. So far alhamdulillah mama memang sangat puas hati guna IGT table payung.com ni, sebab dia sangat memudahkan. Dah tak perlu lagi nak bawa banyak barang, sebab semuanya boleh diletakkan dalam satu meja yang compact tapi function. Yang baby tengah pegang tu adalah kita punya rak pinggan. So mama dah tak payah dah nak bawa rak pinggan lain yang bertingkat-tingkat ke, yang nak gantung-gantung ke, because semuanya kita boleh letak
dekat satu bakul ni sahaja. Selain daripada tu, ia juga berfungsi untuk kita letak barang-barang. Contohnya macam nak letak minyak, nak letak barang-barang makanan, macam itulah. Okey, dan nak pasang dia pun sangat-sangat senang. Okey, dah siap kita set up macam tu, letak sahaja. Selain daripada rak pinggan tu, kita boleh juga tambah aksesori lain. Macam yang baby letak ni, sebenarnya biasanya mama akan letak atas rak pinggan tu. Sebab dia boleh actually slide. So mama pun betulkanlah letak dekat atas bakul tu. So bila kita letak, nampak dia kita boleh slide macam tu. Macam mama cakap tadi, kita boleh pasang aksesori lain. So tu dia, kita letak kita punya dapur. Tu yang sebab mama suka pakai IGT table ni. All in one, tak payah susah-susah nak bawa banyak-banyak barang, sangat menjimatkan. So yang tengah bersusun atas meja tu adalah aksesorinya untuk kita pasang lampu dan juga nak gantung apa-apa sahaja yang kita rasa kita nak letak dekat situ. Jadi sebabkan baby ni selama ni dia tak pernah set up meja ni, jadi dia tengah study. Dia tanya juga, mama macam mana nak pasang ini apa dan sebagainya kan. Actually mama pun tak pernah set up yang tu. Jadi masa ni kita tengoklah apa Minah ni buat. Okay, dia tengah fikir macam mana, apa lagi nak buat lepas tu, tergaru-garu macam biasalah. So nampaknya baby pun dah siap set up IGT table. Berjaya pun dia pasang aksesori untuk kita gantung tisu, lampu, sudip-sudip. So well done baby. Petang-petang ni lapar. Dekat sini ada kedai runcit kat depan. So tadi kita orang jalan-jalan, beli Maggi cup. Lepas tu kat kedai depan tu dia ada jual ais, ada juga jual macam-macam jenis air, kopi, air yang macam ada soda-soda tu. Aku main kipas. Dia tu dia. Saya lapar. Nak mandi sungai tapi lapar. Dia macam makan dulu.
Kalau nak lompat kat situ. Bat, sejuk bat, sejuk. Panas. Sebab ada lava. Ada lava. Bersama sungai. A few moments later. So, macam kita bagi tahu tadi, ini adalah back to back camping. So, after kita dah puas mandi sungai, kita pun siap-siap dan kita packing. Now, kita menuju ke lokasi yang seterusnya. So, ke manakah kita? So, lokasi kita yang kedua adalah Ulu Kenaboi Campsite. So, tadi dekat Kuala Limau kita dah spend for about 3 days 2 nights. And kita akan spend another 3 days 2 nights dekat Ulu Kenaboi Campsite. And kali ni kita akan bersama dengan geng camp Haiku. Untuk info, Ulu Kenaboi Campsite ni adalah semi-wild campsite di mana plug point hanya dibuka pada waktu malam hingga 7 pagi sahaja. So, untuk anda yang nak datang sini, bersedialah dengan segala kelengkapan, power bank, power supply untuk waktu siang. Tapi kan, tempat ni best tau. Kita memang suka dengan view dekat sini dan persekitaran dia macam ni kan, korang nampak macam lapang aja, macam tak ada apa-apa kan. Tapi sebenarnya dia sangat-sangatlah meriah. Beg sudah digalas, barang dah sedia. Hati melonjak, jiwa pun ceria. 1 bulan sekali, rutin yang dinanti. Hutan dan sungai, destinasinya hati. Kereta bergerak, membelah lebuh raya. Deli Bacampers beraksi kemana sahaja. Tak kira jauh, tak kira dekat, asalkan bersama ukhuwah makin berkat. Lupakan kerja, lupakan skrin telefon. Kita kembali ke alam dengan alam berbaloi. Di Bacampers, itu nama kami. Satu keluarga, satu hobi. Ada abah yang hebat, mama yang penyayang, abang yang gagah, baby yang manja terpampang. Tak lupa abut pelengkap ceria. Kita bersama-sama, kita ukir satu cerita. Tiba di tapak, semua terus gerak. Bekerja sama, tak perlu nak berlakak. Abah tarik tali, abang pasang pancang. Mama susun dapur, baby tolong sikit sanggah. Abot pun sibuk, gelak tawa riang. Mana tegar, hati rasa tenang. Inilah masanya, kita bonding bersama, mandi sungai, masa unggun, sembang lama-lama. Tiada jurang, hanya kasih yang tulus, hubungan keluarga. Erat takkan putus. Dani Bacampers, itu nama
bags are packed, everything's in place. Excitement grows, a smile on every face. Once every month, the routine we adore. Woods and rivers, the nature we explore. The car is moving, down the highway we go. D5 campers in action, putting on a show. Doesn't matter if it's far, doesn't matter if it's near. As long as we're together, there's nothing to fear. Leave the work behind, put the phones away. Back to the wild, where the forest whispers play. Our campers, that's our name. One family, Makan satu. Siapa jalan ni? Siapa? Dua. Tak ada lah. Apa tak ada? Ambil lah. Ada lagi nak habis. Don't forget our butts, making our joy. Nak ambil jauh. Bila dah namanya camping ni kan, memang kerja makan je lah. So pagi kedua tu kami sarapan dengan macam-macam hidangan yang ada. Korang boleh tengok sendirilah apa yang kita orang makan pada hari tu. So tadi mama dah buat garlic bread. So dalam video ni abah tengah masak mushroom soup, nak pairingkan dengan garlic bread tadi. Kemarin abang kau mengacau kan? Sementara kita duk siapkan mushroom soup ni, tengok pula apa menu yang akan keluar. Tu dia, seadah dengan nasi lemak royal dia. Meriah weh. Siap dengan dah ada telur rebus, ikan bilis, semua condiments yang ada tu lah. Kami macam biasalah tu, dalam cerik tu teh-o panas, garlic bread, mushroom soup. Lepas tu Cik Zaidi and wife masak mihun goreng. Dan yang lagi satu ni adalah Syahsuka by Awin and Hafiz. Tengah hari tu cuaca panas pula, dan kami dihidangkan dengan cendol by Afiq and Rifki. Layan weh, panas-panas makan cendol. Tengok tu, kami berselera masing-masing melayan kan. Dan ini pula menu sarapan merangkap makan tengah hari terus pada hari ketiga. Sebab lepas kita orang makan ni, kita orang terus siap-siap packing barang. Bodoh. Baby kira je. Baby kira apa pasal. Ulu kena bawa campsite. Berdosu. Semula lah. Berdosu tu ramai. Jangan ramai kau sudah tu. Okey, 1, 2, 3. Ulu kena bawa campsite. Berdosu.
Maka berakhirlah episod back to back camping kami kali ini. Ni first time ni kami buat back to back sebab kita ambil kesempatan sempena cuti yang panjang. So goodbye Ulu Kenaboi campsite. InsyaAllah ada rezeki kita datang lagi. Dan kita tak tahu pula lepas ni ke mana kami akan tuju. Sebab kadang-kadang dia ada dalam plan, kadang-kadang benda ni tiba-tiba je jadi. So untuk korang semua, jangan lupa like, follow and subscribe jika korang suka dengan video-video camping kami. InsyaAllah kita sama-sama share dan semoga apa yang kita kongsikan dapat manfaat untuk kita bersama. InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum and goodbye.